Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Jika anda seorang penggemar sukan bola sepak tanah air, bantu saya tekan subscribe kerana setiap subscribe anda itu sangat berharga. Terima kasih sahabat baik. Semakin ramai jurulatih Malaysia diberi peluang berkhidmat bersama kelab luar negara. Terbaru, bekas jurulatih kecergasan Kuching City FC, Aidil Idham Fadzil Halmi diperkenalkan sebagai jurulatih kecergasan kelab Kemboja, Naga World FC. Pengumuman itu dibuat pengurusan Naga menerusi satu kenyataan di platform rasmi mereka. Selain Kuching City, Aidil juga pernah menjadi sebahagian daripada staf kejurulatihan Selangor FC. Selamat datang kepada jurulatih fizikal Muhammad Aidil Idham Fadzil Halmi ke kelab bola sepak Naga World, kata kelab dalam satu kenyataan. Aidil menjadi penambahan terbaru dalam staf kejurulatihan Naga diketuai jurulatih Bori Him. Bori dibantu penolong jurulatih Kento Fujihara dan jurulatih penjaga gol Ulrich Munze. Menariknya, Aidil bakal bekerjasama dengan rakan senegara Joseph Ronald D'Angelos. Nama Joseph cukup dikenali kerana pernah menggalas tugas sebagai jurulatih kecergasan bersama PJ City FC, Negeri Sembilan FC, Terengganu FC dan Laos. Aidil menjadi jurulatih Malaysia terbaru yang memilih melebarkan sayap mereka ke luar negara. Sebelum ini, nama Mashyede Sulaiman dan Idham Anwar menjadi bualan peminat bola sepak negara. Ini selepas Mashyede dan Idham menjadi sebahagian daripada kejayaan Debzen Nam Dien bergelar juara V-League 1 musim 2024-25.